seruan kepada ahli bersama dan mereka yang menyokong di luar sana ke mana kita dalam tempoh sebulan dari sekarang. Dan ini yang pertama, situational assessment, iaitu apa status sekarang dan untuk menjawab pelbagai soalan yang telah dilontarkan. Pertama, keahlian. Kedua, apa sebenarnya ideologi bersama? Kita ingin rintis Malaysia yang lebih berdaya maju untuk orang biasa dan melawan kelas-kelas berkepentingan. Selama ini, parti politik bertukar ganti, tetapi tak ramai yang berani melawan kelas-kelas berkepentingan. Jadi akhirnya sistem itu tetap sama. Ketiga, macam mana bersama nak capai cita-cita ini? Ada 12 agenda bersama bertujuan membina infrastruktur dasar yang mengubah sistem, bukan sekadar meneruskan apa yang ada dengan sedikit saja penambahbaikan. Perubahan undang-undang, program-program dan pendekatan akan dibentangkan kepada rakyat lengkap dengan analisa kos manfaat ataupun cost benefit analysis, analisa pembiayaan dan juga cara-cara melaksanakan. Menang kalah itu ketentuan Allah. Bersama tidak meletakkan kuasa dalam masa terdekat sebagai sasaran utama. Saya dan Nick buat keputusan lepaskan segala-galanya supaya kita boleh bina satu platform politik yang sesuai untuk golongan rakyat biasa yang berfokus kepada masa depan. InsyaAllah, kalau kita ikhlas, saya yakin Allah akan bantu. Soalan kelima, saya bayar 8.5 juta ringgit untuk beli bersama. Itu fitnah yang disebarkan oleh cyber trooper kerajaan, turut dijaja oleh Menteri Komunikasi. Jangan bimbang, kita serahkan semuanya kepada Allah. Adalah balasan kepada mereka satu hari nanti. Mr. Tan, pengasas bersama, masa nak serah kepada kami itu menangis. Dia hanya minta supaya kita jaga bersama baik-baik, supaya ia boleh membela rakyat biasa lebih baik dari apa yang dia mampu buat.